Guys, ada 3 tips macam mana nak say no. Okey, saya faham kadang-kadang kita ada yang kita namakan sebagai hatibaik.com. Maksudnya kita ni baik hati. Susah nak say no. So, guys, nak bagi taunya, jangan rasa bersalah untuk ada batas tau. So, sometimes we have to say no. So, that's why hari ni saya nak share dengan you all semua. Ada 3 tips nak share no. So, tips yang pertama adalah bagi jawapan ringkas, tak perlu over explain. Contoh, maafkan saya memang tak dapat. Ataupun buat masa ni saya tak boleh nak commit. So itu tips yang pertama. Yang kedua, guna nada lembut tapi message tegas. Dan jangan sekali-kali bagi ayat macam ni. Tengoklah macam mana nanti Ataupun insya-Allah kalau saya sempat. Sebenarnya ayat-ayat sebegitu adalah ayat-ayat harapan palsu. Jadi kita perlu cakap apa? Kita perlu cakap terima kasih atas jemputan tapi memang saya tak dapat nak join. Ataupun saya hargai pelawaan tu tapi saya terpaksa tolak lah. So nadanya lembut tapi mesejnya tegas. Dan yang ketiga adalah kita start dengan cakap no pada benda-benda kecil ataupun pada benda-benda yang mungkin strangers. Contohnya kan, kalau ada bank call ataupun mungkin syarikat-syarikat tertentu call. So macam mana kita nak latih untuk cakap no? So daripada situlah kita boleh latih diri kita untuk cakap no. So kita cakap macam mana? Kita cakap no je. Maafkan saya tak berminat untuk masa ni. Terima kasih ya. Kadang-kadang kan kita layan juga diorang, okey tak apa, nanti saya tengok dulu, saya bincang dengan my wife dulu. Tak perlu. So ini adalah momen yang sangat sesuai untuk kita belajar bercakap no. Jadi mungkin ada company-company luar call kita offer certain financing punya facilities ataupun mungkin offer-offer yang apa-apalah. So inilah masanya untuk kita latih diri kita bercakap no dengan orang luar dulu. Alright? So ada 3 tips, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.